Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tuan-puan sekalian, pada hari ini saya ingin mewartakan tentang satu program pendidikan keselamatan sekolah yang telah saya maklumkan kepada anak-anak tuan-puan sewaktu perhimpunan pagi tadi. Dalam perhimpunan tersebut saya telah menyatakan kepada murid tentang konsep yang sekolah jalankan tentang keselamatan, iaitu PK dan Cakna. Di mana saya telah menegaskan agar anak-anak kita tidak terlibat dalam buli dan sentiasa menjaga keselamatan di dalam persekitaran sekolah, dalam kelas dan juga luar sekolah. Kita hendak mewujudkan satu keadaan yang selamat untuk anak-anak kita di sekolah. Namun begitu, saya amat berharap kepada para ibu bapa dan komuniti melalui PIBG. Sokongan tuan-puan amat kami hargai bagi memastikan keselamatan anak-anak kita bermula dari pintu rumah sepanjang perjalanan ke sekolah hinggalah mereka pulang semula ke pangkuan tuan-puan. Kami mengharapkan agar tuan-puan turut menegaskan bahawa keselamatan amat perlu dijaga oleh anak-anak kita dan jangan sekali-kali mengamalkan buli. Kadang-kadang daripada perkataan gurauan hingga ia akan menyebabkan berlakunya pergaduhan dan ia akan menyebabkan suasana yang tidak selamat kepada anak-anak tuan-puan. Sekali lagi saya menyeru, marilah kita mengamalkan konsep peka dan cakna dan juga mengadakan kawasan yang selamat untuk anak-anak kita di rumah dan juga di sekolah. Sekian dari saya.